orang simpan emas dia tu susah nak boros? Ya ke? Ramai orang ingat simpan emas ni untuk kaya je. Tapi sebenarnya ada satu teknik power orang ramai tak tahu. Nama dia backup belanja hangus. Apa benda tu? Contoh paling real life macam nak balik kampung raya, nak bayar yuran sekolah anak, repair kereta tiba-tiba. Semua ni kan pakai duit. Duit keluar habis terus. Takkan datang balik. Tapi kalau guna emas, lain cerita. Contoh, ada 1 dinar emas. Tiba-tiba perlukan cash, tak perlu jual. Pajak je dekat arwah Noh. Terus dapat duit. Yang buat teknik ni power bukan pinjaman tu. Tapi sebab emosi. Bila emas kita kena pajak, rasa sayang, rasa rugi sebab charge akan semakin bertambah saban bulan. Otak kita automatik akan cakap, aku kena cepat-cepat ni dapatkan emas aku balik. Tiba-tiba kita perasan kita kurang belanja pada benda tak penting. Kita pandai pula cari duit ekstra cepat-cepat. Sebab fokus nak tebus balik emas. Disiplin tu datang sendiri. Kalau simpan cash, guna dan terus habis. Esok ganti balik lah. Last-last tak ganti pun. Real talk. Ramai boleh disiplin bayar hutang. Tapi tak ramai yang boleh berdisiplin menyimpan. So, bila emas dah kena pajak, kita treat dia macam kita hutang kepada diri sendiri. Tapi ingat, teknik ni hanya untuk mereka yang mampu tebus 6 ke 12 bulan. Kalau tak mampu, lebih baik jual terus. Emas bukan sekadar simpanan. Ia paksa kita jadi lebih disiplin. Kalau duit, dia hilang macam X. Kalau emas, kita kejar balik macam kejar crush. Follow saya untuk tips kewangan yang waras, praktikal, tanpa drama.